Orang Kulai sendiri pun tak tahu diorang ada benda baru dekat dalam Kulai. Ni kita orang share 5 benda menarik dekat dalam ni. Yang nombor 5 tu korang mesti terkejut. Nombor 1, pakaian dekat sini murah-murah. Ada baju RM10, kasut RM10, beg RM15 pun ada. Selain tu, makanan ringan dengan harga diskaun, pelbagai pilihan kuih raya, hinggalah keperluan asas untuk rumah korang. Nombor 2, parking dekat sini free. Siap ada palang lagi. Nombor 3 ni pula, kita ni baru je puasa tapi diorang dah mulakan decoration untuk hari raya. Bolehlah korang ber-OOTD nanti. Tapi nombor 4 ni ramai orang Kulai tak tahu dekat dalam ni ada banyak pilihan kedai makan untuk korang berbuka. Korang nak dine in boleh, nak drive thru pun boleh. Dan sebab yang terakhir, korang boleh menang RM88,888 ataupun pelbagai pilihan hadiah yang menarik. Tapi jangan lupa claim sampel duit raya diorang ni tau. Yang ni siapa lambat habis. Korang cari je The Commune Lifestyle Mall, Indahpura, Kulai.